Okay, sambung discussion kita. Ini untuk Adam. Okay, nombor 1 jawapan dia C, nombor 2 B, nombor 3 A, nombor 4 D, nombor 5 C, nombor 6 D, nombor 7 C, nombor 8 C, 9 A, 10 C, 11 D, 12 B, 13 D, 14 A, 15 A. Okay, yang ni untuk pantun 2 kerat. Maksudnya dia punya rangkap pertama maksud dia apa, kedua apa, ketiga apa, tema dia, persoalan dia. Persoalan ni maksudnya apa yang kita dapat daripada pantun tu. Contohnya sifat manusia itu akan terselah pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya. Okey, untuk yang ni tanah air dia 2 perkataan. Tanah air dipisahkan. Yang lain semua okey, cikgu dah check. Okey, Adam dapat tak lagi satu? Nanti bagi tahu cikgu. Yang lain cikgu check semua betul. Okey, yang ni untuk nombor 2. Yang salah. Okey, bila kita nak tulis, kita tulis macam ni. Ke. Lepas tu buat arrow, tukar jadi D. Petikan. Petikan ni dia untuk gitar. So, kalau biola, dia gesekkan. Okey, ni untuk ayat pasif dan ayat aktif. Ayat aktif, orang dekat depan. Macam ni. Okey, macam ini. Kata nama. Kata orang. Kata nama lah, orang tu kata nama. Okey, boleh pause dulu kalau laju. Ni contoh dia ayat aktif dan ayat pasif. So ayat pasif ni dia ada untuk diri pertama. Diri pertama tu melibatkan kita lah. Contohnya, kasut sekolah saya cuci. Untuk yang kedua ni tak melibatkan kita. Contohnya melibatkan kawan kita. Ketiga, melibatkan semua orang. Ramai orang. Okey, yang ni ada perkataan oleh kalau ketiga. Kalau yang kedua ni, dia sama dengan yang pertama. Okey, yang ni sambung tadi. Kaum ibu kata nama. Okay, ini bandingan, comparison. Panjang seperti galah, hitam seperti arang. Okey, ni jawapan untuk bahan 1, bahan 2. Bahan 1 dan bahan 2. Nombor 3 ni nanti Adam baca kat cikgu apa jawapan Adam. Nanti cikgu check. Sebab ini dia open opinion. Okey, untuk ringkasan. Ringkasan dia mesti ada 5 isi. Dia tak ada pendahuluan, dia tak ada penutup. Bahasa 5 markah. Okey, nanti dah siap send dekat cikgu.